اللهم صل على سيدنا محمد وعلى موجود رتل السورة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد ابن عبد الله، ختم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kesempatan yang Allah Taala berikan kepada kita, kita berada di dalam kuliah ibrah dalam misi mentadabbur surah Yusuf. Buat sekian kalinya setelah lama kita asyik bertemu, alhamdulillah pagi tu Allah berikan ruang untuk kita bertemu sekali lagi. Pertama sekali tuan-tuan, saya mohon atas kemaafan pakaian. Hari ini agak berbeza sedikit. Mujur ada serban ni, cover sikit. Sebab saya dalam program bermula daripada kemarin, hari ini bersambung lagi pukul 8 sejak lagi, dan esok hari terakhir dalam misi membangunkan plan strategik untuk majlis daerah Gedong, tempat premier. Jadi program berlaku di Imperial Hotel. Saya melihat habis kuliah ni nak balik, semula nak tukar pakaian takut tak sempat. Jadi saya terus siapkan diri untuk masuk ke Dewan sekejap lagi. Ala kulli hal, pagi ini seperti mana yang kita rancangkan, kita nak meneruskan lagi perbincangan kita di dalam mendapatkan sebanyak mungkin ibrah dalam surah Yusuf yang diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai ahsanul qasas, penceritaan yang terbaik. Dan pagi ini kita akan meneruskan lagi untuk melihat kepada ayat yang ke-58 mengikut rekod yang saya simpan, dan kita akan mula masuk kepada perbincangan pertemuan kali pertama antara abang-abang Yusuf dengan Nabi Yusuf sendiri setelah bermulanya atau berlakunya kegawatan ekonomi di dalam kerajaan Mesir. Jadi silakan tuan-tuan, bolehlah sama-sama kita mengambil naskah Al-Quran. Boleh buka surah Yusuf ayat yang ke-58. Yang ada handphone boleh buka Al-Quran dalam handphone ayat yang ke-58 untuk kita meneliti setiap ayat ataupun setiap kalam-kalam yang ada di dalam ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Sadaqallahul azim. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf kenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya. Surah Yusuf ayat yang ke-58. Baik. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ketika berlakunya peristiwa abang-abang Yusuf pergi ke Mesir, mereka berada di bumi Kan'an. Hari ini kita kenal dengan nama Gaza atau Palestin. Ketika mana Nabi Yusuf menjadi atau diangkat menjadi seorang menteri, wazir di dalam kerajaan Mesir, Nabi Yusuf telah melakukan satu kempen kepada seluruh rakyat Mesir berdasarkan kepada mimpi yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala kepada Raja Mesir berkaitan dengan 7 ekor lembu yang gemuk dimakan dengan 7 ekor lembu yang kurus. Kemudian dalam mimpi tersebut juga dilihat ada 7 tangkai gandum yang segar dan juga 7 tangkai gandum yang kering. Tetapi tidak ada seseorang pun yang boleh membaca apa maksud mimpi itu. Sehinggalah apabila Nabi Yusuf boleh membacanya. Dan pada waktu itu Nabi Yusuf berada di dalam penjara kerana fitnah yang dilakukan oleh tuannya, Imratul Aziz, isteri kepada pembesar. Dalam mimpi tersebut Nabi Yusuf memberikan takrifan bahawa kerajaan Mesir akan mengalami kegawatan yang sangat dahsyat. Kegawatan itu berlaku selama 7 tahun berturut-turut. Tanamlah apa pun tidak menghasilkan apa-apa. Dan hendaklah melakukan persiapan untuk bertemu dengan 7 tahun itu. Persiapan itu mengambil tempoh 7 tahun juga. Maknanya 7 tahun preparation, 7 tahun merasai gawat, dan barulah selepas itu 7 tahun adalah kembali kepada normal, kembali kepada keadaan biasa. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, apa yang disebut oleh Nabi Yusuf ini adalah benda yang belum berlaku. It's all about future, tentang masa depan. Apatah lagi Nabi Yusuf pula track record background, dia bukanlah seorang pakar ekonomi. Ditambah pula Nabi Yusuf pula berada dalam penjara. Ditambah lagi Nabi Yusuf kalau ikut rekodnya hanyalah seorang hamba, abdi yang bekerja dalam rumah seorang pembesar, yang dibeli pada waktu umur Yusuf 12 tahun, sebahagian pendapat mengatakan 9 tahun. Kemudian duduklah dalam rumah tersebut sampailah umur 33 tahun. Kemudian difitnah oleh majikannya sendiri, oleh isteri kepada pembesar itu, duduk dalam penjara lebih kurang 7 tahun juga. Keluar daripada penjara umur 40, diangkat oleh Raja Mesir menjadi penasihat untuk menyusun strategi bagaimana untuk berdepan dengan kegawatan itu. Tuan, siapa nak percaya? Siapa orang ni? Bukannya pakar ekonomi, tiba-tiba nak bercakap tentang masa depan. Wa imma, kalau seorang pakar ekonomi sekalipun, apabila dia membuat ramalan apa nak jadi di masa akan datang, tuan-tuan, orang akan berbelah bagi. Dan orang hanya akan percaya apabila apa yang dikatakan itu telah pun berlaku. Barulah orang percaya. Jadi ada yang percaya, ada yang tak percaya. Yang mana percaya apa yang dimaksudkan oleh Nabi Yusuf itu dalam mimpi Raja Mesir, untunglah mereka. Gandum hendaklah disimpan dalam tempoh 7 tahun awal itu bersama dengan tangkainya. Kemudian apa yang dibuat oleh Nabi Yusuf, menciptakan piramid. Sebab itu tuan-tuan, ada yang berpendapat piramid ini bukan dibuat oleh Firaun zaman Musa,
Tetapi ia adalah teknologi copy and paste sahaja daripada zaman Nabi Yusuf lagi. Tujuan awal piramid itu dibuat adalah untuk menyimpan gandum. Sebab itu dia boleh bertahan berbelas tahun, berpuluh tahun tanpa rosak. Tanpa rosak. Kerana piramid itu sendiri memiliki sistem teknologi pergerakan angin yang keluar masuk itu menyebabkan gandum itu boleh bertahan dengan sangat lama. Sampailah zaman Fir'aun, Musa, tidak ada lagi gandum, tapi apa yang diletak dalam tu, dia letak mumia. Dia letak mumia, menyebabkan yang duduk dalam itu pun tak rosak juga, termasuk mumia. Itu yang berlaku, fakta yang sebenar. Jadi tuan-tuan, itu Nabi Yusuf alaihi salam membuatkan rakyat Mesir memahami tentang persiapan untuk bertemu dengan kegawatan tersebut. Ada yang tak percaya, dan antara yang tidak percaya adalah abang-abangnya. Yang tidak percaya tidak membuat sebarang persiapan. Tak mungkin akan gawat, sebab pada waktu itu adalah waktu yang sangat baik untuk menanam gandum. 7 tahun baru berlaku, tapi dalam tempoh 7 tahun tu ada yang tidak mempercayai. Bila sampailah waktu yang telah pun ditetapkan oleh Allah itu, yang sepatutnya berlaku, gandum yang disimpan semakin habis. Dan sekarang inilah tuan-tuan, negara yang ada reserve yang tinggi kepada minyak, sekarang tenang-tenang sikit lah. Yang mana yang ada reserve yang tinggi, simpanannya banyak. Tapi negara yang tidak ada simpanan minyak, ini masa yang agak kritikal. Masa yang agak kritikal. Sebab kita sekarang sedang berdepan dengan krisis kegawatan tenaga. Makan sikit lagi, tapi melibatkan tenaga. Bayangkan tuan-tuan, di masa akan datang, dalam hadis Nabi pun menyebut, antara fitnah Dajjal adalah apabila mendatangkan krisis-krisis seperti ini. Tetapi krisis seperti ini adalah bertimpa-timpa. Bayangkan kita ada krisis tenaga, krisis makanan. Makanan tak cukup, tenaga tak cukup, bertimpa-timpa. Dan waktu tu hanya ada satu sahaja sumber. Jika nak, kena cari dia. Itulah dia fitnah Dajjal. Dia membawa ke arah dia sahaja. Dan waktu itulah ujian besar kepada kita orang-orang Islam. Nak apa yang kalian tidak ada, kalian kena kembali menjadi kafir. Ujian besar tuan kepada kita. Sekarang tak apalah tuan-tuan, tak adalah sampai ke tahap menjadi kafir. Cuma boleh nak minyak, harga mahal. Kalau sampai satu masa ke depan nanti, dia buat syarat pula nak minyak jadi kafir dulu tuan-tuan. Agak macam mana? Kita beruntung sikit, Borneo, Sabah, Sarawak, harga diesel kekal. Kalau di Semenanjung tuan-tuan, RM6 lebih. Menaik Highland tuan-tuan, full tank 500 lebih tu. Memang simpan dalam rumah kereta tu. Tuan, ujian. Tapi tidaklah sampai ke tahap kita nak menggadaikan akidah kita. Tapi fitnah Dajjal boleh membawa sampai ke tahap itu. Apabila orang lapar, sekarang ni orang cuma tidak ada minyak. Ada minyak tapi mahal. Jadi kemampuan untuk membeli itu menjadi sedikit. Masa akan datang bila lapar, kita nak kena makan. Syarat dia letakkan, kafir dahulu, baru boleh makan. Baru dapat makanan. Kafir dahulu, baru boleh dapat minyak dan sebagainya. Itu ujian besar tuan-tuan. Orang yang tidak kuat iman akan kecundang di situ. Jadi itulah yang sedang berlaku tuan-tuan. Zaman Nabi Yusuf digambarkan pelakunya gawat. Maka datanglah abang-abangnya nak minta bantuan. Gaduh habis kan? Sanggup datang. Sedangkan jarak bumi Kan'an dengan Mesir, jaraknya kurang lebih 350 km mengikut laluan pantai Mediterranean. Selat Mediterranean itu, ikut laluan itu, lebih kurang 350 km jauh. Tapi tuan-tuan melibatkan makan. Tidak ada benda yang boleh lagi dimakan melainkan gandum. Boleh tanam, tapi gawat waktu itu berbeza. Tanam tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang digambarkan dalam mimpi. Kalau boleh tanam, okey lagi.
Sekarang ada kempen kan, food security, keselamatan makanan. So digalakkan untuk menanam sendiri. Boleh, yang mana yang ada kemampuan, ada tanah dan sebagainya, tanam, menghatangkan hasil. Okey lah. Tapi kalau tanam pun tidak mendatangkan hasil, apa lagi yang boleh dibuat? Maka sangguplah mereka jauh datang, pergi masuk ke dalam Mesir, dan keadaan itu, peristiwa itu digambarkan oleh Allah dalam ayat 58 ini. Wa jaa ikhwatu Yusuf, dan apabila telah sampainya saudara-saudara Yusuf, abang-abangnya, fadakhalu, mereka pun masuk ke dalamnya. Nya itu merujuk kepada Mesir. Alaihi fa'arafahum, kata Allah, Nabi Yusuf kenal mereka. Cam, ini abang-abang aku ni. Fa'arafahum lahum, Nabi Yusuf kenal ke atas mereka. Wahum lahu munkirun, tetapi mereka tidak kenal itu adalah Yusuf. Sebab apa tuan-tuan? Pertama, kerana perbezaan umur yang sangat jauh. Nabi Yusuf ditinggalkan oleh abang-abangnya, dijual oleh abang-abangnya kepada sayyarah, kepada pedagang-pedagang yang lalu di laluan tersebut pada waktu umur 9 tahun. Sebagian kata 12 tahun. Jumpa balik, waktu ini umur Nabi Yusuf dikatakan 47 tahun. Lebih kuranglah, plus minus. So berapa tahun gap tu? Umur 12, jumpa balik 47, lebih kurang 35 tahun. So 35 tahun tuan-tuan, adik yang kecil dengan abang yang besar waktu itu, perubahan dah berbeza. Perubahan fizikal. Mungkin dah berjambang, badan dulu kurus, dah jadi gemuk. Macam saya. Ini baru berapa bulan yang tak bertemu kan, kita dah nampak berbeza kan. Bayangkan kalau berapa puluh tahun nanti, berbeza dengan perbezaan fizikal. Satu. Yang keduanya tuan-tuan, ialah abang-abang Yusuf tak terfikir langsung bagaimana adik kita dulu yang kita jual, yang kita pun tak tahu dia pergi ke mana, dan pada hemat mereka Nabi Yusuf dah mati. Nanti kita akan tengok macam mana mereka memberikan isyarat bahawa Yusuf dah mati. Dah mati dah. Tiba-tiba tuan-tuan jadi orang penting dalam kerajaan Mesir dan diberikan akses untuk menguruskan khazanah Mesir dalam berdepan dengan kegawatan ekonomi. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kenapa mereka tak kenal Yusuf? Kemudian bila kita dah faham tentang itu, kemudian Nabi Yusuf pun bertanya beberapa soalan. Soalan ini tujuannya nak tahu apa jadi pada ayah. Nabi Yusuf teringin nak tahu ni, tapi tak bolehlah tanya direct. Kalau tanya direct, abang-abang Yusuf boleh agak, ini kenapa menteri Mesir ini sangat faham dan tahu tentang maklumat keluarga kita, sedangkan kita baru bertemu. Maka Nabi Yusuf bertanya soalan-soalan yang cuba untuk mendapatkan maklumat. Dalam tafsir, Ibn Katsir menyebut Nabi Yusuf bertanya beberapa soalan. Soalan pertama, kenapa kalian datang ke negeri kami? Melihat kepada wajah kalian, kalian bukan orang sini. Mungkin ada yang tertanya-tanya, takkanlah abang-abang Yusuf tak kenal? Nama dia kan Yusuf. Nama dia kan Yusuf. Jadi mungkinlah orang akan bercakap-cakap, jumpa menteri kami nama Yusuf. Jadi bila dengar nama Yusuf, abang-abangnya dah boleh agak, Yusuf macam nama adik kami. Tuan-tuan, Nabi Yusuf tidak menggunakan nama Yusuf ketika mana di Mesir. Nabi Yusuf menggunakan nama lain. Yusuf adalah nama Bani Israel, Joseph kan, Joseph. Maka oleh kerana Yusuf adalah Bani Israel, yakni keluarga Yaqub, maka Yusuf tidak menggunakan nama itu ketika mana berada di Mesir. Sejak dia sampai di Mesir, namanya diubah. Dia sendiri yang ubah namanya dengan nama panggilan Yuzarzif. Yuzarzif. Kenapa Yuzarzif? Nama ini adalah nama seperti mana orang Mesir. Kerana orang Mesir bukan orang Arab. Orang Mesir bukan orang Arab. Mesir adalah dalam benua Afrika. Arab Saudi itu, Qatar, Mekah, Madinah. Bila naik kepada Emirat Arab Bersatu, itu dah lain dah.
dia dikatakan mix dengan Arab. Itu Timur Tengah tu adalah Arab. Adapun naik ke atas sikit, Palestin, Gaza, itu dah Bani Israel dah. Itu kumpulan Israel. Israel nama lain kepada Yaqub, tuan-tuan. Sudah sebut banyak kali. Israel adalah nama lain kepada Nabi Yaqub. Quran sebut. Bila kita sebut Bani Israel, maksud lain adalah Bani Yaqub lah, ahli keluarga Yaqub. Baik. Orang Mesir, orang Afrika. Rambut mereka pun berbeza. Cuma bila mereka duduk sekali nampak dengan pakaian yang pergi macam orang Arab ni kan, tuan, nampak macam orang Arab lah. Tapi sebenarnya mereka adalah orang Afrika, benua Afrika. Rambut mereka berbeza, rambut mereka lebih kerinting berbanding dengan orang Israel, rambut lebih lurus, straight. Jadi tuan-tuan, oleh kerana itu Nabi Yusuf mengubah identitinya, mengubah nama menjadi Yuzarzif. Lagilah abang-abangnya tak dapat mengesannya. Jadi soalan pertama ditanya, kenapa datang ke negeri kami? Kami jawablah, kami daripada Quran, kami datang sebab kami perlukan gandum. Gandum kami dah habis. Nabi Yusuf boleh kata? Tak boleh. Reserve ini untuk rakyat Mesir saja. Yang bukan rakyat Mesir tak boleh dibenarkan. Macam kita lah tuan-tuan buat sistem kan, ini untuk negeri ini sahaja, hak untuk negeri ini saja. Macam kita Sarawak kan, ada apa? Kelahiran Sarawak kena ada K lah. Ada K. Si ada K lah, si ada K saya dapat. Dia ada syarat-syarat tertentu. Jadi Nabi Yusuf boleh kata, tak boleh. Gandum ni kami simpan untuk rakyat Mesir aje lah. Sebab yang menanam ni rakyat Mesir juga. Kan? Kalian daripada bumi Quran luar, tiba-tiba masuk, tak boleh bagi. Tapi Nabi Yusuf tak kata begitu. Dia cuma nak tahu, oh betul lah memang daripada Quran. Confirm lah abang-abang dia. Kemudian soalan kedua, sengaja nak menangkap maklumat itu. Atau mungkin kalian ni sebenarnya adalah penyiasat. Dalam tafsir mengatakan mungkin kalian ini adalah penyiasat. Contoh kalian ni datang bukan nak gandum, tapi kalian datang ni nak mengintai-ngintai apa yang ada dalam negeri kami, dalam negara kami. Pembuat tak, memang kami nak cari, nak dapatkan gandum. Okey, benar soalan seterusnya. Siapa lagi ahli keluarga kalian? Mereka datang 10 orang, tuan-tuan. Nabi Yusuf ada anak 12 orang. 10 orang yang datang. Jadi mereka pun sebut, oh ada lagi di rumah ada ayah dan kami ada seorang adik. Nabi Yusuf bila dengar seorang adik, sepatutnya berapa orang adik? Sepatutnya berapa orang adik, tuan-tuan? Saya tanya, saya jawab lah, tuan-tuan, macam biasa lah. Berapa orang adik? 2. 2. Bunyamin dan juga Yusuf. Tiba-tiba mereka jawab, kami ada seorang lagi adik. Jadi bila sebut seorang, maknanya mereka sudah tidak lagi meletakkan Yusuf dalam ahli keluarga. Baiklah, ada ayah. Okay. Siapa ayah kalian? Jadi mereka bersebut, oh ayah kami seorang Nabi, nama Yaqub. Maknanya fahamlah Yusuf ayahnya masih ada, masih lagi hidup. Dan Yusuf juga dapat tahu, fahamlah bahawa abang-abangnya sudah tidak lagi mengingati kepada Yusuf. Tak bayangkan ya. Abang sendirilah, abang kandung, walaupun mak lain ya, tapi abang kandung tidak meletakkan. Jadi semua ada 11 lah, padahal ada 12. Baik. Setelah Nabi Yusuf tahu begitu, maka fahamlah Yusuf bahawa abang-abangnya memang langsung tak terlintas bahawa di hadapan mereka itu adalah adik mereka sendiri. Ayat seterusnya 59. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. Kemudian kata Yusuf, walamma jahazahum bijahazihim, menyiapkan untuk mereka bahan makanannya. Tuan-tuan, Nabi Yusuf boleh sahaja mengatakan tak boleh, kalian tak layak mendapat gandum sebab kalian bukan orang Mesir. Tapi tuan-tuan, sengaja Allah Ta'ala rekodkan cerita ini untuk memberikan kita faham secara tersirat
bagaimana Nabi Yusuf ada power, ada kuasa, ada authority untuk mengesahkan ataupun untuk membenarkan gandum tersebut boleh sahaja diberikan kepada sesiapa. Jadi Yusuf tak payah cross check dengan Raja Mesir dulu, boleh tak kita nak bagi. Nak tunjukkan Yusuf ada power, dia sendiri boleh buat keputusan nak bagi ke tak mau bagi. Dan bayang reserve gandum yang Nabi Yusuf buat tu, 7 tahun simpanan tersebut tu, punya banyak ni sampai ke tahap apa tuan-tuan? Sampai ke tahap orang luar datang minta pun boleh bagi. Boleh bagi. Tuan-tuan, kalau orang luar minta bagi, kalau tak cukup gandum untuk rakyat Mesir sendiri, agak-agak rakyat Mesir akan kata apa? Ini dah macam lebih kurang macam cerita duk viral sekarang lagi kita kat Malaysia, tuan-tuan kan. Minyak disiar harga naik, tiba-tiba boleh jual pula dekat Filipina. Macam tu bising harga, walaupun macam-macam jawapan lah kan, begitu begini. Tapi sekarang ni adalah momen sensitif. Benda-benda begitu sangat sensitif. Maksudnya sama-sama kita tak settle lagi, boleh pula tolong settlekan untuk orang luar begitu. Jadi tak mungkin gandum ini boleh diberikan kepada orang luar kalau orang dalam ataupun rakyat Mesir sendiri tak cukup gandum kan. Melainkan memang cukup. Jadi rakyat Mesir dah berpuas hati dah dengan apa yang ada. Bila orang luar datang minta bagi, okey je lah, tak ada masalah. So begitulah 7 tahun itu Nabi Yusuf boleh menyimpan dengan sangat baik. Itulah barakah, keberkatan yang Allah bagi apabila diangkat pemimpin dalam kalangan Nabi dan Rasul. Tapi mereka tak tahulah Nabi Yusuf ni seorang Nabi, mereka tak tahu. Tapi bila diangkat, Nabi Yusuf bila diangkat menjadi pemimpin, Allah bagi keberkatan. Sebelum dia angkat menjadi pemimpin, bukanlah tidak ada keberkatan, tapi tak jadi apa-apalah tempat itu kan. Samalah juga berlaku pada Nabi SAW. Ketika mana Nabi berada di Mekah, Nabi bukan pemimpin. Nabi tidak diangkat menjadi pemimpin dalam kalangan masyarakat. Apa jadi pada Mekah? Begitu sajalah, biasa-biasa sajalah. Tapi bila Nabi pergi ke Madinah, orang Madinah mengangkat Nabi menjadi pemimpin, menjadi ketua negara Madinah, keberkatan Allah bagi tuan-tuan. Terus sahaja Madinah ekonominya dengan cepat membangun. Terus orang-orang dahulunya sehelai sepinggang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tiba-tiba menjadi orang kaya, menjadi saudagar, menjadi businessman dengan cepat. Allah bagi keberkatan. Dia mengangkat seorang pemimpin dalam kalangan Nabi dan Rasul. Hari ini tuan-tuan, kita tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul yang hidup. Yang hidup tidak ada. Yang ada siapa dia tuan-tuan? Yang mewarisi siapa? Para ulama, orang-orang yang alim dalam agama. Bila kita angkat mereka ni menjadi pemimpin, kita mengangkat mereka di tempat yang sepatutnya tuan-tuan, percayalah keberkatan akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Selagi mana tak diangkat, keberkatan itu tidak mengalir kepada tempat tersebut. Jadi tuan-tuan, Nabi Yusuf bagi, siapkan makanan, yakni gandum tadi. Kemudian dia kata, qala'tuni bi akhil lakum min abikum. Kemudian kata Yusuf, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Ada syarat rupanya diletakkan. Syaratnya apa? Bawalah adik kamu nanti. Pastinya gandum yang dibekalkan oleh Yusuf ini tuan-tuan tak akan boleh bertahan selama 7 tahun. Tak mungkin ya. Tak mungkin. Jadi gandum ini mungkin boleh bertahan dalam tempoh beberapa bulan sahaja. Habis gandum kena datang balik. Dan kegawatan itu berlaku berapa tahun? 7 tahun. Jadi mau tak mau memang akan ada repeat yang berlakulah, repetition tu akan berlaku. Maknanya akan datang juga kalian kepada kami. Sebab nak tanam sendiri gandum tak boleh. Tak menghasilkan apa-apa. Jadi tuan-tuan, syarat dia apa? Lepas ini kalau kalian datang nak gandum lagi, bawa adik kamu, Bunyamin. Baik. Kenapa dia minta bawa adik tuan-tuan? Sebab syarat untuk mendapatkan gandum
mengikut berapa ramai yang datang. Macam kita hari ni lah tuan-tuan, nak dapatkan bantuan daripada pemerintah, daripada kerajaan, kena tahulah isi rumah tu berapa ramai kan. Kalau maka kita kena isi borang lah. Berapa ramai dalam rumah, anak berapa orang, isteri, suami mungkin ada tanggungan yang lain, barulah dapat bantuan mengikut isi rumah tersebut. Tapi zaman dulu tidak ada sistem begitu. Sistem yang lebih dahsyat tuan-tuan. Apa dia? Kena hadir semua orang depan mata. Ada berapa orang semua? 10 orang. Okey, 10 orang, satu orang 1 kilogram contohlah. Tak tahulah berapa kilogram yang diberikan. 1 kg gandum untuk satu orang. Berapa ramai datang hari ni? 10 orang. Okey, 10 kampit keluarkan. Gitu. Kalau datang 5, 5. Datang 3, 3. Nak tunjukkan tuan-tuan, zaman Nabi Yusuf ini dah bersistem lah. Dah ada sistem yang baik dalam pengagihan bantuan. Dah ada dah. Dan lebih baik, in fact, lebih baik. Zaman sekarang tuan-tuan, kita ni kebanyakannya memberikan bantuan mengikut bilangan keluarga tu. Contoh, keluarga A ada 5 orang anak. Keluarga B yang ada hanyalah suami isteri saja. Ini campur dengan suami isteri 7 orang. Keluarga B suami isteri saja. Anak-anak semua dah besar lah. So ini ada 2 orang, yang ini ada 7 orang. Baik, keluarlah satu program bantuan kepada masyarakat, bantuan kepada rakyat. Baik, apa dia? 1 kampit beras contoh. 1 kampit beras 10 kilo katakan diberikan kepada setiap keluarga. Keluarga A dapat 1 kampit beras 10 kilo. Keluarga B dapat juga 1 kampit beras 10 kilo tuan-tuan. Yang keluarga B ni dapat 10 kilo. Yang nak makan berapa orang? 2 orang saja. Yang ini ada 7 orang, tapi tetap dapat 10 kg juga tuan-tuan. Dari segi rekod setiap keluarga dapat, tapi dari segi adil tak adil tuan-tuan. Tak adil. Ini 7 orang nak makan, yang ini 2 orang je nak makan, tapi diberikan dengan kampit yang sama tuan-tuan. Berbeza dengan zaman Nabi Yusuf. Tengok berapa ramai yang ada. Kalau dalam rumah tu ada 3 orang, sepatutnya dapat 3 je. Kalau rumah tu dapat 10, 10 lah. Begitu. So keadilan itu nampak macam memberi bantuan, tapi ada keluarga yang terlebih-lebih diberikan. Ada keluarga yang sepatutnya diberikan banyak, tapi dapat setara sahaja. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi Yusuf kata apa? Ala tarawna anni ufil kail wa anna khairul munzilin. Kata Nabi Yusuf, tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian melihat? Tengoklah ni, tengok apa yang aku buat ni. Ufil kail, aku telah melengkapkan bantuan kepada kalian. Apa maksud melengkapkan bantuan ini tuan-tuan? Maksudnya ialah aku bagi lebih. Kalian sepatutnya dapat 10 sahaja, tapi kalian aku berikan tambah 1 lagi lebih. Lebih atas siapa? Atas adik kalian yang tak datang. Maksudnya sepatutnya kalian kena dapat, kalian hanya boleh dapat 10 kilo sebab ada 10 orang. Sekilo contoh. Tapi tak apalah, aku bagi 1 lagi kilo lebih sebagai pangku kepada adik yang tak datang itu. Sepatutnya tak boleh bagi ni, tak boleh bagi. Sebab apa? Adik tak datang. Tak betul ke tidak ada adik pun tak tahu. Tapi tak apalah, ufil kail, aku bagi lebih, aku bagi lengkapkan 11. Wa ana khairul munzilin, dan aku adalah sebaik-baik penerima tetamu. Ada sebab tuan-tuan kenapa Nabi Yusuf bagi begitu. Nanti kita akan tengok ayat lepas. Ada sebab. Bukan saja saya bagi. Tuan-tuan, bukan saja bagi. Ada sebab kenapa aku bagi lebih. Wa anna khairul munzilin, dan aku adalah sebaik-baik penerima tetamu. Tuan-tuan, yang mana yang pegang Quran boleh tengok sekejap perkataan al-munzilin. Dalam terjemahan tulis penerima menulis penerima tetamu. Khairul munzilin, sebaik-baik penerima tetamu. Tapi kita pun faham tuan-tuan, dalam kalam Arab tetamu juga disebut dengan perkataan duyuf
ataupun dhaif. Dhaif ni maknanya tetamu. Tapi kenapa Nabi Yusuf tidak menggunakan perkataan dhuyuf, tapi menggunakan perkataan munzil. Munzil ni apa? Datang daripada asas perkataan manzil. Manzil maknanya pelindung. Kalam Arab juga manzil adalah rumah. Sebab sifat rumah ni sebagai pelindung kita. Pelindung daripada kesejukan, pelindung daripada kepanasan, daripada bahaya dan sebagainya. Jadi rumah disebut sebagai manzil. Bila disebut munzilin, aku ini sebaik-baik penjaga kalian. Sebab mereka ni datang jauh, dan apa yang dibuat, Nabi Yusuf pun menjaga mereka sebagai tetamu. Lalu apa beza munzilin dengan satu lagi dhuyuf? Boleh juga aku ni khair dhuyuf, sebaik-baik penjaga tetamu untuk kalian. Tapi dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, dia ada perbezaannya. Dia ada sebab kenapa dibaca dengan munzil. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kata Nabi Yusuf munzil ini ialah nak tunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya aku ini sebaik-baik penjaga tetamu yang ada hajat. Tetamu ni ada dua jenis. Satu dhuyuf, tuan-tuan pernah dengar kan, dhuyufur rahman. Tetamu datang daripada mana-mana tempat pergi ke Haramain, Mekah Madinah, dipanggil dhuyufur rahman, tetamu Allah. Perkataan dhuyuf menunjukkan tetamu yang datang dalam keadaan tidak perlukan pertolongan kita. Dia datang tapi tak perlu pertolongan kita. Satu lagi munzil. Manzil tadilah tetamu yang datang berhajat, memerlukan pertolongan kita. Jadi tuan-tuan, lepas ni fahamlah kita, bila ada orang datang rumah kita, anak kita berlari dekat kita, ya, ada tetamu datang. Kemudian kita pun sebut, tetamu ni yang mana satu ni? Tetamu yang ada hajat ke tetamu yang datang tanpa minta pertolongan? Yang datang tanpa pertolongan dia panggil dhuyuf, yang datang minta pertolongan dia panggil manzil. Minta perlindungan daripada kita. Tetamu ni ada dua jenis. Maka Nabi Yusuf buat begitu kerana untuk memberikan kita faham bahawa sesungguhnya keadaan seperti ini adalah keadaan yang mendatangkan perbezaan dalam layanan. Baik. Kemudian kita pergi kepada ayat terakhir 6:34. Masuknya waktu Isyraq. Jadi kita dah masuk Isyraq. Sekejap lagi kita ambil masa dalam 10 minit. Begitu kita boleh solat Isyraq. Tuan-tuan, kita boleh solat Isyraq sebelum balik, sayanglah rugi. Kan? Sebab syarat nak solat sunat Isyraq ni, solat sunat Isyraq, tuan-tuan bisa dengar kan? Solat sunat Isyraq ni syarat dia, pertama tuan-tuan kena solat subuh di masjid berjemaah. Tak semestinya di masjid lah, berjemaah kan? Kedua, tuan-tuan kena tunggu begini sepanjang nak tunggu antara habis waktu subuh tadi sampailah waktu Isyraq ini tuan-tuan. Tuan-tuan kena duduk sama ada berzikir ataupun dalam majlis ilmu. Itu syarat kedua. Baru boleh solat sunat Isyraq. Apa pahala dia? Bersamaan seperti mana orang menunaikan umrah. Hadis Nabi. Tapi jarang tuan-tuan orang buat benda kita. Kita lepas subuh balik kan. Nak dapatkan syarat subuh berjemaah, berzikir, tunggu untuk solat Isyraq macam kita sekarang ni tuan-tuan, susah. Jadi bila dah masuk waktu ni, tapi dia tak boleh terus masuk ni, waktu ni dah habis tamat waktu haram kan untuk kita solat sunat. Habis dia waktu ni, barulah kita boleh ambil masa dalam 10-15 minit begitu. 2 rakaat solat sunat Isyraq, pahala persamaan dengan orang menunaikan umrah. Seperti mana orang menunaikan umrah itu. Lepas ni balik tuan-tuan boleh cakap baru balik pada umrah ni. Gitu. Okey, jadi kita lengkapkan sikit tuan, nak ambil masa ya. Fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wala taqrabun. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, yakni membawa Bunyamin, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku dan janganlah kamu mendekatiku. Kata Nabi Yusuf, seandainya kamu tak bawa, seandainya kamu tidak membawa Bunyamin datang kepada aku,
Kata Nabi Yusuf, maka lepas ini kalian sudah tidak lagi mendapat gandum daripada aku. Maknanya bila bawa gandum aku balik, kan aku dah bagi lebih. Nanti nak datang semula, bawalah Bunyamin. Tapi jika kalian tidak membawa Bunyamin, kata Nabi Yusuf, kalian sudah lagi tidak mendapat gandum daripada kami. Wala taqrabun, dan janganlah kalian mendekatiku. Maknanya aku tak mau tengoklah. Gitulah, aku tidak mau tengoklah. Dan inilah dia tuan-tuan, muslihat yang kedua yang Nabi Yusuf buat untuk menyatakan sebab dan akibat supaya mereka mendapat tanggungjawab untuk membawa Bunyamin datang semula kepada Nabi Yusuf. Tuan-tuan, saya nak akhirkan satu soalan kepada tuan-tuan. Sama-sama lah kita fikir kan. Kenapa Nabi Yusuf minta bawa Bunyamin? Kenapa Nabi Yusuf tidak minta bawa ayah? Sebab ayahnya sakit. Tapi tuan-tuan, Nabi Yusuf tak tahu ayahnya sakit kan? Nabi Yusuf cuma tahu yang ayahnya masih ada. Jadi kalau nak menyusahkan, ni cerita Mun. Kalau nak menyusahkan, boleh sahaja Nabi Yusuf minta syarat yang susah lah. Katalah ayahnya sakit, ya, kena bawa. Fikirlah macam mana pun. Saja nak bagi susah abang dia. Tapi kenapa minta Bunyamin? Kenapa minta adik? Apa istimewanya bawa adik tersebut? Sedangkan kalau nak menyusahkan abang-abangnya, memilih syarat-syarat yang lain yang lebih susah pun boleh. Aku bagi lebih, lepas ni kalian datang, aku nak satu keluarga datang. Boleh ya? Dia letaklah syarat apa-apa pun sebab kalian ya pun tak cukup syarat untuk dapatkan gandum. Kalian bukan orang Mesir. Jadi kalau nak juga, kena ikutlah syarat-syarat yang aku letakkan ini. Tapi Nabi Yusuf tak minta ayah, Nabi Yusuf minta Bunyamin. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kelakar pula saya yang tanya, saya yang jawab kan? Sebab meminta Bunyamin lebih susah daripada meminta ayah. Sebab hampir mustahil Bunyamin boleh keluar daripada rumah. Kerana Nabi Yusuf tahu orang pertama yang sangat dijaga oleh ayah Yaqub yang tak pernah dapat keluar daripada rumah adalah aku, Yusuf. Dan orang yang kedua adalah Bunyamin. Tapi dulu ayah aku tertipu dengan abang-abangku, anak-anak Yaqub lah. Tertipu. Benarkan aku keluar, dan apa jadi? Aku tak balik dah dari ke rumah, abang-abang aku jual aku. Dan sekarang aku nak ia berlaku sekali lagi kepada Bunyamin. Dan aku tahu ini adalah permintaan yang susah. Tuan-tuan ya, bila kita minta satu benda yang susah kepada orang, kita boleh tengok muka dia, Allah, Bunyamin pula. Betul tak? Dan mereka terperangkap dalam situasi itu. Tak bawa Bunyamin, tak dapat gandum. Nak bawa Bunyamin, hampir mustahil, tak boleh bawa Bunyamin. Sekarang macam mana? Dan ini yang sebenarnya yang Nabi Yusuf buat. Nak bagi tekanan kepada abang-abang dia. Dan tekanan ini bukan nak menyusahkan, tekanan ini adalah untuk membuatkan Bunyamin khususnya dan lebih general umum abang-abangnya sendiri kembali semula kepada keluarga dengan sebenarnya. Ini lebih kurang macam cerita Abdul Wahid kan. Tak sign, tak chop, tak boleh lagi panggil Adinda. Kena chop dulu, baru boleh. Kan? Jadi nak memberikan semula kesedaran kepada abang-abangnya yang hanya memikirkan tentang gandum. Normal lah tuan-tuan, manusia ni bila susah baru fikir. Lagi mana dia tidak susah, dia takkan fikir tuan-tuan. Jadi Nabi Yusuf tengah membawa abang-abangnya ke titik yang paling rendah. Bila dah sampai ke titik yang paling rendah itu, barulah mudah untuk kita menjelaskan perkara yang sebenar. Demikianlah juga tuan-tuan manusia kita ni tuan-tuan. Kita mungkin akan jauh daripada Allah. Kawan-kawan kita, ahli keluarga kita jauh daripada Allah. Bila mereka senang. Nak bawa, nak menjelaskan kepada mereka tentang itu, bila mereka tengah senang tuan-tuan, susah.
Tapi bila mereka dah berada di titik yang paling rendah, waktu tu bila kita kata pada dia, ingatlah Allah, tuan-tuan, baru dia ingat. Baru ni ada satu syarikat di Sarawak ni minta saya buat satu program. Dia kata, saya tak tahu nak buat macam mana lagi dah. Dia kata lah kat saya, kaki tangan semuanya dah otai-otai lah, orang-orang lama semua, umur 50 ke atas. Hampir 2/3 dalam syarikat tersebut umurnya begitu. Tapi dia kata dia sedih. Dia ni orang muda lah, lebih kurang dalam umur 30-an. Dia sedih sebab apa? Sebab ramai tak solat. Umur 50 lebih ni, tapi tak solat, tak semayang. Bila tak semayang, tuan-tuan, selalu ada masalah. Macam-macam masalah. Masalah dalam kehidupan mereka lah. Kaitan aksiden lah, suami isteri nak minta cerai lah, anak macam-macam lah cerita saya. So, masalah keluarga, masalah ekonomi, gaji besar tapi duit tak cukup. Dan dia tahu sebenarnya itu je, tak solat, tapi gaji besar-besar. Jadi macam mana nak buat? Sebut-sebutlah, manusia ni dia kena tunggu sampai titik yang paling rendah. Waktu itu barulah kita sebut tentang Allah sampai. Sekarang tuan-tuan sebut memang tak sampai. Gaji aku lagi besar daripada kamu, tiba-tiba nak suruh aku solat. Kenapa aku nak solat? Dalam keadaan tak solat pun gaji besar. Tak solat pun gaji besar, okey je hidup. Cuma mereka tak nampak yang Allah hilangkan keberkatan. Umur 50 lebih dah tu. Jadi kalau mati macam tu tuan-tuan, rugi. Jadi minta saya fikir, boleh tak buat satu program. Saya pun tengah fikir nak buat program apa. Okey, Allahu a'lam. Insya-Allah 645, mudah-mudahan ada keberkatan pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah di lain waktu, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada lagi lah rezeki kita di bulan hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.